dengan tekad dan semangat yang tinggi, saya tampil untuk menawarkan diri sebagai calon ketua pengawas bagi sesi 2026. Saya ingin menjadi ketua pengawas untuk memastikan disiplin sekolah terjaga. Manifesto saya ialah: yang pertama, saya akan memastikan pengawas bertugas mengikut waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, saya akan menjaga kebajikan murid. Contohnya, jika ada kehilangan atau terjumpa wang, boleh beritahu saya untuk saya maklumkan ke guru. Saya memohon jasa baik guru besar untuk memberi izin dan peluang kepada murid-murid untuk membersihkan kelas pada waktu pagi supaya lebih banyak kelas yang mendapat bintang. Yang ketiga, saya akan bekerjasama dengan guru. Contohnya, jika ada murid yang kesusahan dari segi alatan bekal pensel atau alatan sekolah, boleh beritahu saya untuk saya maklumkan ke guru. Saya berharap agar seluruh warga sekolah dapat memberi sokongan dan kepercayaan kepada saya untuk memikul tanggungjawab ini. Indah taman dihiasi bunga, burung berkicau di dahan tua. Amanah diberi akan dijaga, janji diucap pasti dikota. Disiplin kita, masa depan kita. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Syahir bin Misbah Munir dari kelas 6 Zamrud. Dirinya saya di sini dengan rasa syukur dan rendah hati. Saya ingin jadi ketua pengawas kerana saya ingin membaiki akhlak mulia murid SK Silabis menjadi lebih baik. Izinkan saya membentangkan manifesto saya yang pertama. Manifesto saya yang pertama ialah memperkukuhkan disiplin dan sasiah murid. Saya akan menjadi contoh tauladan yang baik kepada semua murid untuk bekerjasama rapat dengan guru disiplin dan barisan pengawas untuk mengamalkan budaya hormat, bertanggungjawab dan berintegriti. Manifesto saya yang kedua ialah meningkatkan semangat bekerjasama. Saya akan mengukuhkan perpaduan antara pengawas dan murid bagi mengamalkan sikap saling membantu dan bekerjasama. Manifesto saya yang ketiga ialah mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria. Saya akan membantu guru-guru memastikan kawasan sekolah bersih dan teratur. Untuk menggalakkan budaya menjaga kebersihan dan keselamatan. Manifesto saya yang keempat ialah menjadi suara murid secara berhemah. Saya akan menyampaikan cadangan dan masalah murid kepada pihak sekolah dengan cara beradab. Menjadi perhubung antara murid dan guru. Saya percaya kepimpinan bukan tentang kuasa tetapi tentang tanggungjawab dan amanah. Berilah saya peluang untuk memimpin dengan jujur, adil dan berdedikasi demi kecemerlangan SK Silabis. Bersama kita membina disiplin mencipta kecemerlangan. Disiplin terjaga, sekolah berwibawa. Sekian, terima kasih. Saya Najla Karenisa binti Muhammad Syukri dari kelas 6 Baiduri. Berdirinya saya di atas pentas ini dengan penuh rasa yakin untuk menawarkan diri sebagai calon ketua pengawas anda tahun 2026. Saya ingin menjadi ketua pengawas kerana saya ingin menjadikan sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Seri Labis, sekolah yang berdisiplin, bersih dan bebas gejala buli. Sekiranya saya diberi sokongan dan kepercayaan daripada pentadbir sekolah, guru-guru dan kaki tangan sekolah serta rakan-rakan, saya berjanji akan menjalankan tugas dengan cekap dan jujur. Dengan itu, izinkan saya membentangkan beberapa manifesto. Manifesto saya yang pertama ialah
menjadikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Sri Labis murid yang berdisiplin. Sebagai ketua pengawas nanti, saya akan memastikan semua pengawas sekolah menjalankan tugas di tempat yang telah ditetapkan di awal pagi dan pada waktu rehat. Manifesto saya yang terakhir ialah membantras gejala buli. Saya sangat menggalakkan semua pelajar untuk berani melaporkan kes buli kepada guru atau pengawas sekolah. Manakala mangsa buli akan dilindungi. Akhir kata, saya berharap semua guru-guru dan warga sekolah memberi sokongan yang padu dan kepercayaan kepada saya. We lead, we care. Saya Adelia Ratisha binti Muhammad Amin dari kelas 6 Baiduri. Saya berdiri di atas pentas. Pada hari ini, saya berdiri di atas pentas dengan penuh rasa syukur pada hari ini. Saya menawarkan diri sebagai calon ketua pengawas Sekolah Kebangsaan Sri Labis tahun 2026. Saya ingin menjadi ketua pengawas kerana saya ingin menunjukkan sikap yang baik kepada rakan-rakan dan ingin menjadi seseorang yang bertanggungjawab. Kiranya saya diberikan sokongan dan kepercayaan pentadbir sekolah, guru-guru, kaki tangan sekolah dan rakan-rakan, saya berjanji akan menjalankan tugas dengan jujur dan tegas. Izinkan saya membentangkan beberapa manifesto. Manifesto pertama saya ialah Adelia, amanah, disiplin, empati dan adil, ikhlas berkhidmat, leadership kewibawaan, ikhlas berkhidmat, aspirasi untuk sekolah cemerlang. Manifesto terakhir saya ialah saya akan menjaga disiplin sekolah dengan adil. Akhir kata, saya berharap guru-guru dan rakan-rakan dan warga sekolah dapat memberi saya sokongan padu dan kepercayaan kepada saya. Adil dalam keputusan, amanah dalam tindakan. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Uzair Iman bin Muhammad Nasuha dari kelas 6 Zamrud. Berdirinya saya pada hari ini dengan rasa rendah hati dan bertafakur menampilkan diri sebagai calon ketua pengawas bagi tahun 2026. Terlebih dahulu, izinkan saya membentangkan sedikit tentang rekod peribadi saya. Dari aspek kepimpinan, saya telah dilantik menjadi ketua kelas 1 Ghazali pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya, saya telah diberikan kepercayaan menyandang jawatan pengawas sekolah pada tahun 2022. Dari aspek pencapaian akademik pula, saya boleh dikatakan agak konsisten dalam mata pelajaran teras dan elektif. Saya telah dianugerahkan tokoh akademik pada tahun 2025 kerana mendapat A dalam semua mata pelajaran bagi UASA 2025. Sekiranya saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua pengawas, saya berjanji akan berusaha membantu meringankan beban tugas guru dari aspek kawalan murid, menjadi contoh teladan kepada murid-murid serta membantu mengawal disiplin murid agar berada pada tahap yang baik. Seterusnya, izinkan saya membentangkan 3 manifesto saya. Manifesto saya yang pertama ialah membantu meringankan beban tugas guru untuk kawalan murid pada waktu rehat dan perhimpunan rasmi sekolah. Manifesto saya yang kedua pula ialah meningkatkan kualiti waktu rehat murid dengan mewujudkan peluang bermain sambil belajar dalam ruang dan waktu yang sesuai. Manakala manifesto saya yang ketiga ialah membina budaya ihsan dalam sekolah melalui adab, disiplin dan empati antara satu sama lain. Sekiranya saya dipilih menjadi ketua pengawas, saya akan berusaha merealisasikan ketiga-tiga manifesto saya, insya-Allah. Slogan saya pula ialah jangan fikir untuk jadi sempurna, fikirlah untuk jadi berguna. Dengan ini, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Membeli kicap dan juga halia, belikan sama cermin mata. Tugas ini tugas mulia, apa yang dikata akan dikota. Saya Aisyah Umairah binti Muhammad Razif dari kelas 6 Baiduri.
Pada pagi ini, saya berdiri di atas pentas ini dengan penuh rasa syukur menawarkan diri sebagai calon Ketua Pengawas Sekolah Kebangsaan Seri Labis bagi tahun 2026. Saya ingin menjadi Ketua Pengawas kerana saya ingin memimpin dan membawa perubahan positif di sekolah ini. Sekiranya saya diberi kepercayaan dan sokongan pentadbir, guru-guru, kaki tangan sekolah dan rakan-rakan, saya berjanji akan memimpin dengan penuh integriti dan semangat kepimpinan. Izinkan saya membentangkan manifesto. Manifesto saya yang pertama ialah saya akan memastikan setiap pelajar mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan dengan betul. Saya yakin ia akan mewujudkan disiplin pada setiap pelajar secara peribadi. Saya juga akan berusaha meningkatkan integriti dan disiplin pelajar di sekolah ini. Akhir kata, saya berharap guru-guru dan warga sekolah dapat memberikan kepercayaan dan sokongan padu kepada saya. Undilah saya KP06. Percayalah saya, pelajar berdisiplin, sekolah harmoni. Kami jalur baik anda.